Okey, jom kita mulakan. Selamat datang ke sesi kupasan kita kali ni. Pernah tak anda rasa macam perlukan satu godam kehidupan atau life hack yang betul-betul boleh ubah hidup secara total? Hari ni kita nak bongkar satu rahsia transformasi diri yang jujur saya cakap sangat luar biasa. Kita akan bincangkan satu amalan yang bukan saja boleh ubah trajektori hidup anda setiap hari, tapi juga kehidupan abadi anda nanti. Cuba bayangkan situasi ni sekejap. Pagi-pagi lagi dah bangun, redah jalan jam, lepas tu nak hadap stres kat tempat kerja, belum lagi tambah hal-hal lain yang tak ada kesudahan. Tapi, macam mana kalau saya beritahu anda, penyelesaian kepada semua kekusutan siang hari anda tu sebenarnya bermula di tengah-tengah malam yang gelap gelita. Waktu semua orang lain tengah sedap tidur, di situlah sebenarnya kemenangan anda bermula. Menarik kan? Konsep yang kita nak bincangkan ni ialah Qiyamul Lail atau solat malam. Ya, saya tahu, bila sebut je bangun malam, ramai yang rasa macam, aduh, penatnya nak bangun, ganggu waktu tidur je. Tapi kita kena ubah mindset tu sikit. Ia sebenarnya bukan sekadar satu ritual tambahan yang membebankan. Ia ibarat sumber tenaga spiritual kita. Satu kunci rahsia yang membuka pintu kejayaan untuk kelancaran hidup di dunia dan pastinya sebagai bekalan utama di akhirat. Jadi, mari kita masuk ke bab pertama, kuasa waktu malam. Di sinilah perjalanan epik kita bermula. Okey, cuba bayangkan proses ni. Berdasarkan hadis sahih, bila kita tidur, ada 3 ikatan gaib yang mengikat tengkuk kita. Ikatan ni memang sengaja dibuat supaya kita rasa berat, malas dan nak sambung tidur je. Biasa rasa macam tu kan? Tapi perasan tak, macam mana langkah demi langkah ni rungkai ikatan tu? Pertama, buka mata dan ingat Allah, terus putus satu ikatan. Kedua, paksa diri bangun dan ambil wuduk. Putus ikatan kedua. Dan bila kita berdiri je untuk solat, ikatan terakhir hancur lebur. Anda secara harfiahnya baru je membebaskan jiwa anda sendiri. Hasilnya, sangat ketara. Cuba kita bandingkan dua keadaan ni. Di satu sudut, kita ada individu yang berjaya kalahkan waktu malamnya. Dia bangun dengan jiwa yang sangat cergas, ceria dan tenang je. Di satu sudut lagi, individu yang tewas dengan selimut. Mereka ni biasanya bangun dengan jiwa yang agak kusut, rungsing dan malas. Jadi, pilihan yang kita buat pada jam 3 atau 4 pagi itulah yang sebenarnya menentukan prestasi, fokus dan mood kita sepanjang hari tersebut. Seterusnya, kita beralih ke bab 2. 3 khasiat di dunia. Kita nak tengok apa sebenarnya impak tabiat ni dalam kehidupan harian kita. Khasiat yang pertama, tenaga positif dan ketenangan emosi. Bagi anda yang selalu rasa tertekan dengan kerja tu, amalan Qiyamul Lail yang konsisten ni sebenarnya macam menjana satu gelombang tenaga positif. Terus dari dalam diri. Ia bantu stabilkan emosi kita, membolehkan kita uruskan krisis, berfikir dengan lebih tajam dan hadap segala tekanan tu dengan senyuman dan jiwa yang lapang. Dan tahu tak, ini bukan sekadar teori motivasi moden yang biasa kita dengar. Ini jaminan terus daripada sabda Rasulullah SAW sendiri. Hadis ini membuktikan memang wujud hubung kait yang kuat antara solat malam dengan kejelasan mental waktu kita bangun pagi. Anda nak minda yang cergas? Nah, inilah formulasinya yang dijamin berkesan. Okey, khasiat yang kedua pula, cuba bayangkan anda ada satu perisai gaib. Yelah, kita ni manusia biasa kan. Dalam interaksi harian, memang mudah sangat nak buat silap, mungkin terlepas cakap atau buat keputusan terburu-buru. Tapi tabiat malam ni bertindak sebagai pelindung yang membimbing anda secara halus untuk menjauhi perkara-perkara negatif pada siang hari. Kalau anda perhatikan betul-betul, perkataan pencegah tu sangat menarik. Ia bukan saja padam dosa lama kita, tapi secara proaktif menghalang kita dari buat perbuatan buruk sebelum ia pun sempat berlaku. Kiranya Qiyamul Lail ni bertindak macam brek kecemasan secara spiritual bila kita berdepan dengan situasi yang mencabar kesabaran kat luar sana. Untuk khasiat ketiga, ini sesuatu yang saya rasa ramai orang kejar, tapi kadang-kadang guna cara yang salah. Kita bercakap tentang wibawa, penghormatan dan kemuliaan sebenar. Penghormatan ikhlas dari bos atau kawan-kawan kita tu sebenarnya bukan datang dari pangkat atau jenama kereta mewah yang kita pandu. Ia datang dari cahaya keimanan dalam diri kita yang terpancar keluar. Titik penting ni disimpulkan dengan sangat mendalam melalui hadis ini. Kemuliaan sebenar tu hanya kita capai bila kita letak pergantungan bulat-bulat pada pencipta, terutamanya masa malam yang sunyi. Ia buat kita rasa bebas, tak perlu nak meraih simpati atau harapkan validation daripada manusia lain. Keyakinan diri inilah yang lahirkan aura karisma yang sangat dihormati orang sekeliling. Okey, sekarang kita melangkah lebih jauh sikit.
Daripada hal-hal duniawi, kita rentasi masa ke ganjaran abadi. Bab 3. Tiket VIP ke syurga. Ada satu terma yang sangat-sangat penting di sini. Maqaman Mahmuda. Maksudnya, kedudukan yang terpuji. Ini bukan sebarang kedudukan biasa ya. Ini ibarat status VIP yang paling tinggi dan berprestij di akhirat kelak. Dikhaskan secara eksklusif untuk mereka yang sanggup berkorban, tinggalkan bantal dan tilam empuk mereka pada waktu malam. Boleh dikatakan, ini kemuncak kepada kupasan kita. Janji ni bukan datang dari manusia, tapi terus dari Allah SW yang terakam indah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Usaha yang mungkin nampak kecil dan sunyi kat dunia ni, rupanya dibalas dengan pengiktirafan yang paling agung di hari pembalasan nanti. Dan bukan itu je. Qiyamul Lail ni ibarat laluan ekspres. Hari kiamat tu kan digambarkan penuh dengan hisab atau ujian yang sangat berat. Tapi amalan solat malam ni lah yang membolehkan kita pintas semua ujian berat tu dan melangkah masuk ke dalam syurga dengan penuh damai dan sejahtera. Cuba hayati betul-betul pesanan dalam hadis ni. Amalan yang kita buat senyap-senyap, waktu tak ada sesiapa pun yang nampak, waktu satu dunia tengah lena tidur. Itulah sebenarnya pasport yang menjamin kemasukan VIP yang paling lancar ke syurga. Ia adalah satu rahsia terindah antara anda dengan Tuhan. Dan ini membawa kita kepada bab yang terakhir. Bab 4. Sumber tenaga spiritual anda. Kesimpulan kepada segala perkongsian kita hari ini. Jadi, kalau kita nak jadi sebahagian daripada golongan elit ni, kita kena tahu apa ciri-ciri mereka. Al-Quran senaraikan ciri al-muttaqin, iaitu ahli syurga ni. Sambil dorang berehat nikmati taman dan mata air di sana nanti, diceritakan rupanya kelakuan mereka waktu di dunia dulu, tidur mereka sangat sikit di waktu malam. Dan menjelang subuh, mereka sibuk mohon ampun. Corak dia sangat jelas kan, kejayaan abadi tu cuma perlukan sedikit pengorbanan masa rehat duniawi kita. Sebagai rumusan yang simple tapi padat, mari kita semat di minda yang Qiyamul Lail ni melangkaui sekadar solat sunat biasa. Ia ibarat life support spiritual anda. Ia stabilkan emosi untuk hadap siang hari, ia baiki interaksi dengan orang sekeliling kita dan paling best, pelaburan 15 atau 20 minit pada waktu malam ni mampu kunci dan jamin masa depan abadi kita. Akhir sekali, semuanya berbalik kepada satu persoalan mudah untuk kita jawab sendiri. Bila alam anda berbunyi pada jam 4 pagi esok, adakah anda akan tarik selimut dan sambung tidur, membiarkan jiwa terus rungsing, atau anda akan bangkit, rungkai ikatan tu dan jemput kemuliaan sebenar di dunia serta di akhirat? Pilihan tu memang 100% di tangan anda. Baiklah, sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak sebab fokus dan luangkan masa dalam sesi perkongsian ni. Kita jumpa lagi nanti.